Ini ke tim yang berangan nak potong Arsenal dalam EPL tu? Dengan Leverkusen pun kena 2 biji, Mat. Jom kita sembang sikit pasal game Manchester City ni. Sebelum tu, orang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Hari tu, waktu Man City kalah dengan Newcastle, aku tak ada buat video apa. Sebab aku tahu Man City ni bukannya ramai peminat pun. Tak ada yang demand sangat pun kalau tak ada video Man City ni. Tapi agak-agak lah kalau dah kalah 2 kali berturut-turut, takkan tak ada video lah. Tapi kali ni kekalahan Man City boleh kata punca utamanya adalah Pep Guardiola mungkin overthink ataupun overconfident dengan game kali ni. Sebab apa? Kalau korang nak tahu selepas game Newcastle tu, Pep Guardiola buat 10 pertukaran tau. Kira 10 pemain yang start dekat game sebelum ni tak start untuk game UCL ni. Korang boleh tengok Trafford main, Kusanov main, Ake, Ed-Nouri. Memang nama-nama yang selalunya jarang lah untuk start. So boleh kata mungkin Pep Guardiola mungkin, aku tak tahulah dia overthink ke, dia rasa dipandang remeh ke, ataupun dia nak rehatkan player-player dia ke. Tapi kalau nak rehatkan player, ikutkan weekend ni punya game tak adalah susah mana lawan dengan Leeds kalau tak silap. So aku rasa ini kesilapan Pep Guardiola Dan defender Man City ni memang lauk, memang hauk. Korang tengok gol-gol tu. Gol kedua entah apa dah yang Nathan Ake dia buat. Dah ada bola depan kau pun kau tak boleh nak clear lagi. Gol yang pertama, aku suka. Satu ball strike yang sangat-sangat cantik daripada Grimaldo. Jadi inilah dia keputusan untuk Man City dalam game UCL. Kalah 2-0 dekat tempat diorang. Dekat rumah. Dekat home. Dekat Etihad. Tapi nak buat macam mana? Kalah tetap kalah. Kalau korang nak tahu, ini adalah kekalahan pertama Man City dalam UCL kempen kali ni. Okay? Banyak menang, satu seri dan inilah satu kalah ni. Man City kena berhati-hati sebab apa? Takut jadi benda yang sama macam season lepas. Season lepas banyak kalah, point tak banyak, duduk dekat bawah-bawah, lepas tu playoff jumpa terus dengan Real Madrid. So kalau nak elakkan perkara macam tu jadi, kenalah menang dan basically kena duduk dekat atas lah. Tapi kalau aku tengok table UEFA Champions League sekarang, sebenarnya Man City sekarang walaupun kalah pada pagi tadi, masih lagi berada di tangga ke-6. Tak adalah nak risau sangat pun. Okay, even match lepas ni aku rasa yang susahnya akan jumpa Real Madrid lah. Walaupun Real Madrid tak adalah power mana sekarang. Alright, itu saja guys. Macam biasa yang nak support Wibro, tekan butang follow.